الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah bagi. Tambah-tambah puan-puan dapat duduk sampai 2 kelas satu hari. Kalau tak pandai juga tak tahulah. Ya, Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang begitulah keadaannya masa muda. Awak sibuk usaha jaga keluarga, tak sempatlah nak begitu begini. Allah bagi ruang ketika hari tua. Bila dapat je hari tua, kita dapat manfaat dengan sebaik mungkin. Jadi insya-Allah saya selalu doa lah. Doa ni mudah aja. Ketika Allah jumpakan kita dalam taman syurga, kita mohon Allah satukan kita nanti dalam Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baik, meneruskan pengajian kita dalam bab ibadah solat. Adab-adab di dalam solat. Kita telah menghabiskan perkara yang ke-25. Perkara yang ke-25 iaitu membentangkan jari jemari ketika rukuk dan merapatkan ketika sujud. Waktu rukuk, jari kita dibuka seumpama menggenggam lutut. Waktu rukuk jangan rapatkan, salah tu. Kita nampak macam teliti je, elok aja kan. Oh, ada side door punya. Okey, dia sebelah waktu rukuk. Waktu sujud dirapatkan. Itu kena betul tu. Kerana itu sunnah Nabi. Ruginya kalau kita buat amalan ikhlas dah, tapi tak kena dengan sunnah Nabi. Kalau kena dengan sunnah Nabi, tak ikhlas pula, dua-dua jadi sia-sia. So dua-dua ni kena jalan seiring. Baik, kita masuk kepada pertemuan hari ini. Kita terus membincangkan perkara yang ke-26, iaitu sujud dengan 7 anggota. Okey, adab dan sunnah Nabi sujud dengan 7 anggota. Kalau mengikut kalimah yang ditulis di sini, dijelaskan wajib. Wajib maksudnya kalau tinggal berdosa dan tak sah. Wajib meletakkan dengan benar 7 anggota tubuh di atas lantai ketika sujud. Wajib meletakkan dengan benar. Sebab itu kalau kita baca dalam hadis, kita jumpa ada orang solat macam ayam mematuk makanan. Sujud Allahu Akbar, belum duduk elok, Aisyah Allahu Akbar. Ada orang dia bagi salam macam keldai yang menekuk-nekuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia gitu. Ada macam-macam. Lepas tu kalau kita tak mengaji, benda ni lah penghalang paling besar dalam ibadah. Kerana ibadah yang paling besar bukan pergi haji, tapi ibadah salat. So pertama, kena faham 7 anggota. Kedua, letakkan dengan benar. Letak sungguh-sungguh 7 anggota itu, yakni di lantai. Sama ada dia teralas atau tidak teralas, itu bukan soal dia. Tapi letak ke tidak semua tu, letak udah. Yang teralas dan tak teralas ni hanya perbincangan belakang je. Yang paling penting, sampai tak yang 7 anggota tu. Ya, baik. Maka tidak sah sujud kecuali dengan 7 anggota tersebut berada di lantai. Kalau awak sujud elok, kepala elok, 2 tangan elok, 2 lutut elok, tapi 2 kaki terangkat. Contoh,
maka tak boleh lah. Kan dia mesti 7 itu berada di lantai, maka hukumnya tidak sah seandai salah satu daripadanya tidak kena pada lantai dengan letak yang benar. Ya. Dan kemudian 7 anggota tersebut dimulai di hujung sekali 2 hujung jari kaki. Ya, 2 hujung jari kaki. Siapa nak tanya-tanya je kalau rasa tak puas hati. Ya, betul. Ya, 2 hujung jari kaki bukan hanya menyentuh, tapi menekan lalu dilipatkan semua jari menghadap ke arah kiblat pada yang tak ada gaut. Iya betul lah. Sebab yang mengaji pun dia gaut. Contohnya gitu. Jadi orang yang ada gaut, yang sakit kaki, tidaklah dipaksa begitu. Dia buatlah kadar dia, paling tidak sentuh di lantai. Ya, tetapi yang sempurna bagi orang yang sehat, kaki dia tu diletak, lalu dilipat ujung jari, tekan. Sebab tu kadang-kadang kalau perempuan perasan orang lelaki dia ada kesan hitam sikit dekat atas ni. Sebab dia bukan sekadar letak, tapi dia tekan tu supaya beban tu jatuh ke dahi dia. Macam tu. Jangan sekadar letak gitu je. Dia kena lipat sekadar yang mampu. Tapi kenalah usaha. Ustaz, saya daripada dulu tak boleh lipat kaki Ustaz. Awak main bola jaring dulu boleh. Awak buat itu, buat ini, kan begini boleh. Tapi bila macam ni kata saya tak, usahalah sikit. Kalau dah tak boleh gitu, panggillah tukang urut. Kalau tak boleh tukang urut, panggillah chiropractic. Ya, perut kan, eloklah. Nak dengan tak nak je. Jangan bagi alasan dulu, cuba dulu. Allah, awak gaut pun berjalan sampai ke Istanbul. Ya, kan? Oh, dah. Nak bagi faham aja. Okey, telapak kaki itu maksudnya hujung jari itu maka dibengkokkan betul-betul mengikut kadar kemampuan usaha. Tu ada 2. Kemudian kedua lutut. Ya, kedua lutut tu dah tentulah. Ya, kita belajar dulu dalam bab lutut tu. Awak nanti bila turun sujud boleh turun tangan dulu atau boleh turun lutut dulu, tak ada masalah. Tapi dalam sujud ni kena 2 lutut itu, dia tak boleh terangkat. Bagi orang yang normal, kalau awak dah solat atas kerusi, macam mana lutut nak turun? Gitu, normal. Ya, kedua tapak tangan turun. Ya, kedua tapak tangan ini dibentangkan dengan kemas dan diluruskan semua hujung jari, tidak seperti rukuk yang dikembangkan lalu digenggam lutut. Diluruskan, dibuka, bukan gini. Yang letak gini. Itu macam tepuk sakit jantung tu. Itu kan ya. Bukan, bentang bagi elok-elok. Nah, letak begitu. Dah 2, semua jari menghadap ke arah kiblat. Dan seterusnya dalam hadis menyebut kening di antaranya. Kening di antaranya. Maksudnya dahi bermula di sini. Dahi bermula di sini. Hal ini. So, kalau kita tengok 2 hujung jari kaki, 2 lutut dah jadi 4, campur lagi 2 tapak tangan jadi 6, tambah kening tadi yang ni dahi jadi 7. Kesemua ini bagi orang yang tidak sakit atau orang yang mampu atau orang yang normal wajib berada di lantai dalam keadaan benar. Maksudnya letak kemas sungguh-sungguh. Masa tu baru dinamakan sujud. Dan sujud ini adalah kondisi paling dekat seseorang makhluk dengan Tuhannya. Kalau awak sujud ni Allah sujud ni Allah sebedi-bendi gitu. Dibacanya sebela-bendi gitu. Ya Allah, ruginya. Sehingga kita solat kita tak rasa Tuhan nampak kita. Tu bahaya ya. Maka 7 anggota ini adakah kita sebut saja-saja? Tak. Rujukan ada di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ni perempuan kena catat ni. Ya, yang mengatakan sujud bersama dengan 7 anggota
datang daripada riwayat Imam Muslim. Hadis yang dibawa oleh Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Ya. Saya selalu mengajar gitu supaya kita tak ada dah ustaz tu kata, bukan gitu. Kena ngaji. Awak dah mengaji dah berpuluh tahun. Kena tahu. Kalau awak nak sujud gini, ada asbab, ada hujah tak? Boleh. Gini. Kata contoh, kenapa tak boleh puasa hari tasyrik contohnya kan? 10 dah memang tak boleh dah raya, 11, 12 dan 13. Kenapa tak boleh puasa? Sebab ada hadis sahih. Nabi kata hari tasyrik adalah hari raya, hari makan-makan. Okey lah tu. Kan ya? Jadi kita tahu, oh ni tak boleh puasa gitu. Kenapa tak boleh puasa hari Jumaat? Adakah larangan khusus? Tak ada. Dia cuma makruh je. Contoh, dia mesti ada asbab. Dia mesti ada hujah yang kita nak sampaikan. Ya, dan nak bagi tahu kita dalam hadis yang cerita tentang 7 anggota ni bukan karangan para ulama, bukan, tapi Nabi kata berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim datang daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Maka aku, kata Nabi, diperintahkan yakni sujud di atas sab'ati a'zam, iaitu 7 anggota. Clear disebut begitu. Al-jabhati, yakni kening ataupun bahagian dahi, yakni wa asyara biyadihi ala anfi, dan juga Nabi menunjukkan jarinya mengisyarat hidung. Sebab itu semua ulama meletakkan sujud tanpa hidung tidak sempurna. Tak sempurna. Ada orang sujud gini, dia turun gini, dia letak macam ni je. Ya betul, kita turun letak dahi, kemudian sunnahnya begini, merapatkan hidung. Don't worry, hidung awak dah memang penyek, bukan memang jenis hidung tinggi. Letak, ya, itu bacalah. Saya baca di surau Kiai Ridwan Meru, dah lama dah mengajar kitab Subulus Salam dalam bab solat. Nabi tidak pernah meninggalkan rukuk dengan menggandingkan dahi dan juga hidung. Itu sebagai ulama kata wajib. Nama sujud itu adalah gabungan dahi dan juga hidung. Tetapi ada ulama lain kata makruh kalau ditinggalkan. Cuma kita nak bagi tahu sungguhlah, dalam hadis ni pertama Nabi tunjuk kening, bahagian dahi, ya, bahagian dahi Nabi kata itu disebut al-jabhati, dan dia terus menunjukkan wa asyara dan mengisyaratkan biyadihi ala anfi, dan tunjuk dengan jarinya di hidung. Jadi yang ni kena jaga. Ketika kita sujud di bahagian dahi, maka hendaklah disertakan dengan hidung. Sempurna. Kalau tidak, sujud kita tidak sempurna. Kau buatlah macam mana sampai biru atas ni pun, kalau hidung tak kena, maka tidak sempurna. Maka rugilah sujud kita. Sah tetapi rugi. Puan-puan kita kan, kalau makan nasi, sah, hukumnya sah. Maksudnya kita makan nasi putih je. Makan nasi putih saja, agak-agak selesa je tidak? Tak kan? Dia mesti nak kuah kari, masak lemak salai ke, kan ya? Ada sayur, ada sambal belacan, semua tu kombinasi untuk menyempurnakan ibadah kita. Ini penting sangat-sangat. Dan kemudian wal yadain, yakni dua tangan kita. Yadain, dua tangan kita. Kemudian wal rijlain, dan kedua lutut kita. Dan seterusnya wa atrafil qadamain, dan hujung-hujung jemari kedua kaki kita. Wala naqfita thiyaba wala sya'ra, dan janganlah kamu melipat atau menggulung pakaian, jangan juga mengikat rambut ketika solat. Hadis riwayat
Imam Al-Bukhari. Nanti kejap, belum habis lagi. Terkejut. Ya, betul. Okay. Harta tu itu yang bila kita baca-baca, baru tahu. Rupa-rupa ni tak tahu. Lama dah mengaji, tak tahu lagi. Baru tak tahu lagi. Itu tanda orang mengaji. Kalau orang mengaji, dia semakin hari makin sombong. Makin hari makin sombong. Itu elok tak yang ngaji? Kau duduk je di rumah. Ya. Okey, baik. Kita diperintah sujud atas 7 anggota bermula dengan hujung dahi dan dahi bersama dengan hidung. 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 hujung jari yang dilipat semua hujung jari menghadap ke arah kiblat dengan ditekan sehingga berat badan kita ditanggung oleh kepala. Sampai begitu. Dan kemudian yang pula dilarang dalam solat tu, wala nakfita thiyaba, jangan kamu lipat lengan baju atau lengan seluar dan sebagainya. Wala sya'ra, jangan kamu ikat rambut kamu, khusus bagi orang lelaki. Orang lelaki hukumnya makruh tahrim, makruh yang boleh jatuh kepada haram. Bila dia pakai lengan panjang, kalau saya lengan seteng ni jadi tak apalah. Kalau dia pakai lengan panjang tapi solat dia lipat, maka hukumnya makruh, dibenci oleh Nabi. Benda ni yang Nabi tak suka. Ya, atau perasan tak orang lelaki, time dia macam biasa dia tak lipat, tiba-tiba masa dia ambil wuduk dia lipat, dia solat dia lipat kaki seluar dia. Itu tak betul. Itu tak betul. Dia kata tak Ustaz, yang ni kan sunnah Nabi ketika pakaian itu dipakai adalah dengan kadar atas daripada buku lali. Ya, sunnah Nabi, tapi pakaian yang awak bawa pergi ke solat, yang tu maksudnya awak kena pakai pakaian yang memang dipotong begitu, bukan boleh dilipat. Itu memang ada larangan. Ya, dan juga orang lelaki yang rambut panjang. Jadi kita ni mungkin ada kena mengena anak cucu kita ke rambut panjang. Kadang-kadang orang lelaki sekarang pun perangai tak senonoh, solat pakai cekak. Iya, rasa macam nak luku kepala dia. Solat pakai cekak kan, ya, rambut panjang. Kalau ia rambut panjang, awak uruslah dengan baik. Nabi kata rambut panjang tak ada masalah, boleh letak minyak rambut bell cream. Dulu masa kecil-kecil kan, bell cream tu kan. Coat tan. Itu kan coat tan. Itu bubuh lah, tak ada masalah. Sikat. Yang Nabi sebut adalah minyak zaitun. Nabi sebut itu sangat baik. Kami belajar perubatan Islam. Bagi orang lelaki, orang perempuan yang nak jaga rambut dengan sempurna, ya, selepas dia sisir rambut apa semua, ambil basahkan sikit, lepas tu lumur. Jangan lumur banyak kan, meleleh kan. Lumur je satu lapisan. Udah begitu. Itu ada. Nabi suruh sikat rambut dengan baik. Sebab tu sekolah tahfiz saya tak suruh botak kepala. Allah bagi rambut elok-elok, sikat aja bagi mancung sikit. Bukan disuruh botak gitu. Ustaz, tak ada Ustaz, bila rambut tebal susah ngapal, kau memang jenis malas. Memang gitu. Iya. Tak ada gitunya. Maka sebab itu disebut di sini bukan hanya sujud itu, tapi dilarang bagi orang lelaki melipat lengan baju dan juga melipat kaki seluar, serta dilarang juga mengikat rambut, yakni ketika nak solat. Apatah lagi kalau lipat di dalam solat, lagi dilarang lah. Allahu Akbar, lipat dulu. Yang tu dia lagi dilarang. Begitu. So muslimat yang terima info macam ni, khabarkan dengan pasangan awak, khabarkan dengan anak menantu kita. Masuk dalam grup family kan ada. Kita kan grup banyak, daripada grup tadika. Sedangkan dia tu tinggal nak mati je. Grup tadika sampai grup pesara contohnya kan. Semua ada. Hadis daripada Huzaifah. Saya pun tengah setua dah, 55 dah. Tengah setua dah. Ya, daripada Huzaifah, dan hadis ni sahih riwayat Imam Muslim. Okey, baik. Kita kembali kepada yang sujud tadi tu. Wajib bagi orang yang salat
apa pun solat yang ada rukuk dan sujud lah maksudnya gitu. Kan ya, kalau solat jenazah tak payah ke. Wajib bagi yang mereka yang solat, sama ada solat fardu maupun solat sunat, meletakkan ketujuh anggota tubuh tersebut di atas lantai ketika sujud, yakni bagi orang yang berkemampuan. Habis. Saya tambah tu. Kenapa? Sebab takut orang yang sakit kata, Ustaz, saya solat atas kerusi tu tak termasuk. Itu awak dapat pahala macam biasa juga. Jika tidak, maka sujudnya tidak sah. Clear? Nah, kalau tujuh anggota tersebut tidak berada di lantai dengan kemas dan rapi, maka tidaklah dia dipanggil sujud. Bila sujudnya batal, solatnya batal, kerana sujud itu rukun. Tapi kalau awak sekadar tinggal tahiyat awal, itu tak apa. Masuk rakaat kedua kan, tiba-tiba lepas bangun tu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Pocot. Jadi gitu kan. Macam mana nak buat? Kan ya, awak tertinggal yang sunat tu tak apa. Cuma jangan turun balik je. Kalau turun balik batal. Sebab yang awak tinggal tu yang sunat. So macam mana nak buat? Nanti bila duduk tahiyat akhir, jadi tak payah baca ke Ustaz? Tak payah lah, memang awak lupa. Memang awak pun betul-betul selang 2-3 hari lupa, selang 2-3 hari lupa. Nak buat macam mana? Okay, kan? Kemudian, semayang subuh sepanjang tahun lupa kudut. Sepanjang tahun sujud pocot, sujud pocot. Kan ya? Tak apa. Jadi selesai sampailah tahiyat akhir, habis dah fil alamin innaka hamidum majid, sujud sekali lagi Allahu Akbar. Itu nama dia sujud apa? Sahwi. Bacaan dia apa? Bunyi situ. Ni kita mengaji ni tak lama lagi ada ujian tau. Saya ada kita soalan nanti 40 soalan. Masa tu tak datang orang ramai. Tak, gini. Okey. Orang kita baca subhana man la yashu wa la yanamu, atau subhana man la yanamu wa la yashu. Tak ada hadis yang sahih. Yang disuruh subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tu je bacaan dia. Yang awak pandai-pandai baca kata-kata tu kenapa? Ya. Duduklah antara sujud Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, calo bete, calo karte. Dah. Itu aja. Okey. Jadi tapi kalau itu jangan turun baliklah, sebab itu yang sunat. Tapi kalau kita tertinggal yang rukun, yang tu kena buat. Kena buat dengan kadar apa? Tambah 1 rakaat. Contoh, awak solat di rumah, orang perempuan kadang-kadang dia baca pun suara dia boleh tahan. Tambah-tambah ada orang solat bunyi macam ular sawa. Satu masjid marah dengan dia. Entah apa soal cerita. Aduh, dia solat anak-anak kat belakang, anak dia cikgu belakang. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ni rakaat pertama ni. Watini wa zaitun. Fatihah tak baca. Fatihah tak baca. Kemudian habis solat, anak tegur, mak, rakaat pertama Fatihah tak baca. Kau biar betul, aku baca. Mak, kami ni semua anak cucu ada di belakang. Tu kan. Ya ke? Ya. Maka tambah lagi 1 rakaat. Bangun berdiri, Allahu Akbar. Tak payahlah niat usolli nambahan. Gitu bukan. Niat Allahu Akbar tambah 1 rakaat. Tambah 1 rakaat nanti buat sujud sahwi dan bagi salam. Selesai lah. Itu kaedah dia. Okey. Ini kita ulang balik 4 rakaat terus. Kan? Ada orang kata, Ustaz, apa salahnya? Ni gini nah. Ada satu hadis Nabi kata, barang siapa yang berlebih-lebihan di dalam ibadah, maka dia akan kalah. Contoh, dia mewajibkan diri dia
Puasa selang sehari. Sampai diri dia itu kadang-kadang menjadi lemah dan dia lama-lama dia tinggal terus. Solat duha, boleh buat 2, boleh buat 4, boleh buat 6, boleh buat 8. Dia tu berubah balik dari Mekah. Baru balik Mekah. Balik itu terus buat 8. Kan terus buat 8. Selama ni 18 tahun ni tak pernah buat pun. Orang yang buat banyak tak tahan lama. 3-4 kali Jumaat habis. Lepas tu tinggal pula 18 tahun pula. Tak, bukan begitu. Nabi bagi tahu, aku suka pada umatku yang melakukan amal mereka yang sedikit tapi berterusan atau berpanjangan. Sudah? Sikit je Ustaz, tak apa, tengok muka awak pun memang jenis sikit aja. Sudah, selesai. Okey, baik. Kita terus lagi dalam boleh? Okey, baik. Baik, dia kaedah dia kena faham dua. Pertama, telekung maksudnya satu, ada pakaian di badan kita yang ikut naik itu. Kalau itu yang melapit, maka hukumnya tak sah solat. Tapi kalau kain tu yang jenis tak lapit, kita memang letak dekat bawah, kita jadi sejadah ke, yang tu tak ada masalah lah. Itu bagi pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Bagi pandangan lain tak batal. Itu kena pandai. Tak, bagi pandangan Imam Syafi'i gitu. Okey, baik. Yang pertama sekali, kita ada dua pakaian. Satu pakaian yang kita alas di bawah. Sejadah ke, kain ridak ke, begitu begini. Yang ni lapik tak ada masalah. Maksudnya kita tak kena ke lantai asal. Itu tangan tak ada masalah. Dahi pun tak kena, okey. Tapi yang dibawa untuk solat, telekung ke baju ko atau tudung awak kan, yang rambu-ramba tu kan ya. Yang tudung tu sama macam jubah lah. Panjang tu, maka nak turun, dia turun dulu. Telekung yang panjang tu turun dulu, kemudian baru kita letak di atasnya. Bagi pandangan Imam Syafi'i dan sebahagian kaul lain, dia mengatakan tak sah solat. Jadi kita kena tarik segera. Tetapi sebab tu jangan berhenti belajar. Tetapi ada pandangan lain mengatakan tidak ada halangan apa-apa, maka hukumnya tak ada masalah. Kan? Sebab disebut tadi yang paling penting adalah turun ke lantai. Bab lapik itu tak termasuk dalam perbincangan. Yang tu kita orang awam ambil je yang tu. Kau jangan bincang banyak-banyak sangat. Kalau yang nak bincang, biar orang pandai-pandai je. Ya semua. Biarlah orang pandai yang bincang. Macam kita ambil yang turun aja. Tangan awak turun tak? Turun. Lapik tak lapik, tu bukan kerja kita. Dah. Kalau kita nak pakai yang tu pula, kalau dia turun, tariklah sekejap. Tarik sekejap, ni awak pula jadi kaku. Macam mana gaya ni? Maksud solat bukan tak boleh bergerak. Yang maksud solat bukan tak boleh bergerak, dia boleh bergerak. Contoh, baik. Saya solat. Okey, saya ada 3 orang cucu contohnya kan. Bukan contoh lah, betul lah tu. 3 orang cucu. 2 orang di Bukit Beruntung, seorang di Ajil, Terengganu. Kan ni Bukit Beruntung ni nakal sikit. Jadi solat Allahu Akbar, dia datang. Kan. Adik dia datang, dada, saya guna bahasa Hindustan. Dia panggil dada dengan didi. Okey, jadi bila dia duduk cap, kita nak turun sujud, tak boleh lah sebab dia orang ada depan. 2 orang pula tu. Maka saya gerak ke sini. Bergerak saya tangan saja ke satu badan? Satu badan. Boleh ke tak boleh? Jadi kalau setakat angkat tangan gerak sini, hukumnya tak ada masalah. Satu badan boleh bergerak. Cuma awak tak boleh bergerak pusing dada ke sini aja. Itu aja. Kalau awak jalan sini, dia gerak sini, awak patah balik sini. Dia gerak sini, awak gostan sikit, dia pergi ke sana. Jadi last kali awak turun, pegang dia, alih dan sujudlah. Walaupun banyak kali. Iya. Tak ada masalah. Bukan 3 kali, bukan 4 kali. Tak ada masalah.
Malah ucapan pergerakan 3 kali itu pun banyak perbahasan. Nabi solat jadi imam. Dokong cucunya namanya Umamah. Ya, nah, ni gini dokong. Jadi imam, tok imam kita cuma dokong nak kena halau tok imam. Dokong cucunya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, sujud sebelah tangan. Nabi ni Nabi. Sami Allahu liman hamidah, sujud, letak. Kemudian angkat balik. Nah, angkat balik. Boleh je. Tu sebab tu kita belajar. Kalau kita tak buat tak apa, tapi jangan bagi tahu kepada orang lain batal. Cepat betul membatalkan orang. Kan sikit-sikit cepat betul menerakakan orang. Macam awak seorang ahli syurga. Ya. Jadi ustaz yang 3 pergerakan tu tak ada lah. Ada, tapi perbincangan dia luas lah. Kalau awak bergerak ni, ada perbincangan kata bergerak ni 1, 2, 3, 4. Melebihi 3. Pada hakikatnya awak boleh berhenti. Okey, maka sebahagian kata batal, tapi sebahagian lain kata tak. 1, 2, 3 itu atau masuk 4 dikira itu pergerakan yang melampau. Atau kemudian pergi pula satu lagi. Apa dia? Dia boleh bergerak mana berapa saja pergerakan selagi pergerakan itu diperlukan. Iya, diperlukan. Kalau awak saja-saja bergerak tu yang batal. Tapi memang cucu awak memang perangai macam awak dulu. Itu. Jadi tak ada masalah. Itu kadar kita lah. Jadi tak ada masalah. Ya? Jadi kalau tadi soalan berkenaan dengan tapak tangan tu, kalau saya taklah. Saya mengambil pandangan tak batal. Okey, yang paling besar perbincangan adalah dahi. Dahi tu pun apa sampai satu ketika para sahabat Nabi ketika solat Allahu Akbar, lengan baju dia tu besar. Diangkat, dia letak gini. Kenapa? Kerana cuaca panas, maka hukum ketika itu diperbolehkan. Kan awak solat di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, di tengah padang contohnya, panas terik sampai 50 kata kan. Maka awak tarik ke kain awak tu, tak, itu boleh tak? Masa tu boleh. Tapi di dalam keadaan normal, mutlak tak boleh. Apa yang tak bolehnya? Dahi sahaja. Udah gitu je. Okey. Baik. Kita pergi bab seterusnya. Perkara yang ke-26 tadi kita kena faham 7 anggota bermula dengan dahi bersama hidung. 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 hujung jari yang dilipatkan menghadap ke arah kiblat. Hujung jari tangan rapat lurus menghadap ke arah kiblat juga. Okey. Kemudian disebut juga dalam hadis yang perkara ke-26 tadi adalah orang lelaki tak boleh ikat rambut, tak boleh ikat lengan baju maupun seluar. Tak boleh lipat. Kenapa? Ada larangan makruh tahrim, makruh yang boleh jatuh kepada haram. Masuk bab yang ke-27. Meletakkan kening di atas lantai. Kita ulang lagi sebut. Meletakkan kening, sebab itu dia tak kata dahi di sini. Kerana kalau dahi ke atas ni pun dahi, so dia akan terangkat lah. Jadi dahi yang sebenar yang diletak ni, Nabi tunjuk. Pertama Nabi kata kening, kedua Nabi tunjuk hidung. Jadi dia betul-betul rapat gitu. Itu yang paling baik sekali. Paling kemas. Buatlah. Ustaz, kalau macam tu dulu saya buat tak betul lah. Baguslah ngaji. Itulah untungnya ngaji. Betul kan? Kita ngaji ni ada 2 benda. Pertama, nak dapat ilmu baru. Kedua, nak betulkan apa yang selama ni salah. Dah, selesai. Tapi kalau mengaji, awak duk kata orang lain salah, dah pergi belajar orang lain salah, tu salah tu, tu salah tu, tu salah tu, sebenarnya awak je yang salah. Tu, ya, mudah untuk faham. Okey? Jadi letak kening dan juga hidung. Meletakkan hidung di lantai ini juga disebut dalam perkara ke-28, yakni dalam riwayat dha'an faka liyasjuda ma'aka. Letakkanlah hidungmu agar sujud bersamamu. Hadis ini riwayat Imam Baihaqi. Kalau orang tanya kenapa kena letak hidung, ni hadis dia sahih.
riwayat Imam Baihaqi, riwayat Imam At-Tabrani, datang daripada Abdullah ibnu Abbas, yakni sepupu dan pak saudara Nabi SAW, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan termaktub dalam kitab Sahihul Jami'. Jadi kalau orang kata, ya ke? Bukan sujud dahi saja. Tak. Sempurna dengan dahi bersama dengan hidung. Jadi hadis ini menunjukkan, dengar betul-betul dalam tekanan orang yang betul-betul jaga hadis, dia kata, dengar betul-betul, hadis ini menunjukkan hukumnya wajib meletakkan hidung. Sebab tu sebahagian bagi pandangan mazhab Imam Hanafi. Kami mengaji di Pakistan, Hanafi dulu kami mengaji. Orang Pakistan, walaupun dia sebut kalimah syahadah tak macam kita macam orang Arab. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sebutan kita kemas. Tapi orang sana, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Memang gitu. Tapi lidah ni dahsyatnya, walaupun dia sebut gitu, Tok Siap masjid dia hafal 30 juzuk Quran. Tok Siap kita pandai buat mi kari je. Ya, sungguh. Tok Imam Ahlul Hadis. Kami mengaji saja, nak cerita pengalaman. Yang mengajar bukan orang lain. Di sana ada pesantren, pondok. Dan ada masjid di dalamnya. Tok Imam, selepas dia jadi imam, dia akan pergi nyandor di tiang satu. Tiang ni, dia duduk kat sini, anak murid akan keliling belajar ilmu hadis. Dia tu pakar ilmu hadis. Tok Siap habis kemas tandas gini, ambil satu tiang. Dia pakar Iqra'ul Quran. Bukan biasa-biasa, itu luar biasa. Luar biasa. Okay? Jadi kita kena ambil begitulah kedudukannya. Ya, maksudnya hadis ini menunjukkan bahawa bagi penerangan kitab ini, bahawa wajib meletakkan hidung di saat meletakkan kening ataupun dahi ketika sujud. Berbeza dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil tu. Sebut jahil lah kalau bodoh ke kan. Nampak bodoh tu. Itu kan. Jahil itu sebut jahil. Ya, iaitu mereka yang meletakkan dahi di atas lantai pada tempat tumbuh rambut sahaja di ujung ni. Kerana nak rambut tumbuh ni, dia letak ini ujung tu gitu je. Hidungnya tu tak kena kepada tempat sujud. Ini dipanggil sebagai orang jahil. Mereka sama sekali tidak meletakkan hidung di atas lantai. Tidak diragukan lagi, ini bahasa lebih dahsyat, adalah ianya suatu kesalahan dan bertentangan dengan sunnah Nabi. Bahaya. Sedangkan ibadah kita hanya diterima, pertama, ikhlas kerana Allah, kedua, ikut sunnah Nabi. Okay, jadi kena jaga tu. Maka orang yang tidak meletakkan hidung ketika sujud bersama dengan dahinya, maka dia dianggap bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Ditakuti, walaupun sebab ada khilaf pandangan sini, ada kata wajib, ada kata makruh, tapi ditakuti kerana kita bertentangan dengan Nabi, takut ibadah kita tak diterima Allah. Riwayat Ibnu Abi Syaibah. Baru ni saya buat kursus solat, bengkel solat di Puncak Alam. Ada 117 peserta. Jumaat hari ujung bulan ni saya buat kursus solat di Sungai Hara, Penang. Tu separuh hari, daripada pagi 8 pagi sampai sampai zuhur. Ni cerita tentang ikut sunnah dan ikut sunnah. Ada macam-macam manusia. Ibnu Syaibah meriwayatkan satu hadis dari Nabi. Nabi kata, ada di antara mereka yang solat, dan solat mereka udah 60 tahun umur mereka, tapi solat mereka itu dalam tempoh 60 tahun satu pun tak diterima Allah. Disebut dalam hadis itu di penghujung. Kenapa? Kerana mereka tidak menepati sunnah, yakni mereka rukuk sempurna, sujud tidak sempurna, sujud sempurna, rukuknya tidak sempurna.
Wal'iyadu billahi min dhalik. Minta Allah jauhkanlah daripada sikap sedemikian. Okey? Baik, itu dalam bab meletakkan hidung di atas lantai tadi tu, kita start buat ya. Okey, kalau kita pakai spek, boleh tak sentuh hujung hidung tu? Boleh kan? Cuba. Kalau saya solat, walaupun saya pakai spek, saya buka spek. Saya buka. Kenapa buka? Sebab sujud kita akan lebih sempurna. Kalau kita letak spek pula tu beli sampai 3,800, takutlah bengkok, ditekan-tekan ke kan? Maka akhirnya kita letak sikit aja. Maka itu boleh membatalkan solat kita. Okey. Ada orang dia letak spek, dia tak kira, dia letak juga sempurna. Okey, tak apa. Tapi kalau kita pakai spek, kita risaukan spek kita tu, maka yang terbaik buka je spek kita tu. Jangan dahulukan dunia berbanding akhirat. Yang itulah. Tapi paling tidak kalau pakai spek lah. Pakai spek, dahi kena, kemudian pastikan hidung, kena hidung sikit. Tak payahlah awak tonyoh sampai ke merah-merah hujung hidung tu. Kan. Dapat kena pun jadi sempurna. Cuma kalau tanya saya lah, saya punya advice, buka dan sempurna betul. Sebab dikatakan meletakkan semua anggota dengan benar. Benar ni dia rasa sungguh-sungguh dia. Bukan sekadar menyentuh macam matu ayam tu tadi, tidak. Ya. Okey, baik. Sebelum masuk perkara 29, ada soalan? Ya, perkara 27, letak kening di atas lantai. Perkara ke-28, letak hidung di atas lantai. Ditekan 2 kali kat situ supaya kombinasi itu untuk jadikan sah sujud. Ya, kening, ya, yakni awal dahi. Okey. Dan perkara ke-29. Ya, perkara ke-29, keseimbangan dalam sujud termasuk perkara yang diperintah oleh Allah. Seimbang ni maksudnya semua anggota tu berada pada tempat patut dan sebagainya. Dia tak nak satu berat, satu ringan dan sebagainya. Seimbang semua. Seperti mana? Disebut di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Datang daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ketika umur dia 10 tahun, mak dia hantar pergi duduk dengan Nabi. Sampailah umur dia 20 tahun, Anas bin Malik. Mak dia kata, ya Rasulullah, ambillah anakku, didiklah dia. Maka dia jadi sukarelawan dengan Nabi. Dan dia meriwayatkan lebih 2,000 hadis Nabi SAW. Nah, apa katanya? Dia kata Nabi bersabda, i'tadilu fis sujud. Seimbanglah kamu dalam sujud. Wala yabsut ahadukum dhira'i in bisatal kalb. Janganlah kalian menjulurkan kedua lengan kalian seperti lengannya anjing. Kan? Ya. Seimbang tu supaya letak-letak tu bagi kemas semua. Jangan turun lengan begini. Kan ya? Seluruh lengan jangan berada di lantai. Kata Nabi SAW dalam hadis ini adalah hadis yang kata Nabi dah jadi al-kalb, iaitu anjing. Bila dia letak tangan macam tu. So sepatutnya kita letak dan kemudian angkat siku. Ustaz, berapa kuat kami orang perempuan nak kena angkat, berapa tinggi? Ikut awak lah. Adakah perbezaan antara lelaki dan perempuan? Tak ada. Tak ada perbezaan. 2 hadis perbezaan lelaki dan perempuan itu hadisnya dhaif. Saya nak bagi tahu pada perempuan, baik, ketika Nabi SAW jumpa dengan orang lelaki, Nabi kata, wahai orang lelaki, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti mana kalian tengok aku solat. Ketika Nabi jumpa dengan orang perempuan, ada tak Nabi kata, solatlah kalian seperti mana kalian nampak Aisyah solat? Takkan. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kalian seperti mana kamu lihat aku solat. Jadi tak ada perbezaan. Solat semua sama je. Cuma yang membedakan itu fitrah kejadian.
Orang perempuan tu lembut sikit, tapi tak lembut juga. Yo, kadang-kadang dia lagi kasar. Ya, ada pengalaman. Ya. Saya jadi imam solat. Surau tu tingkat atas. Surau tu lantai papan. Lantai papan. So kita turun dia lembut. Tiba-tiba belakang ni ke dah. Ay, boleh tahan orang perempuan. Rasanya macam mak perempuan tu. Atau atuk-atuknya. Ya, udah jadi muzik dah belakang tu. Jadi kaedah dia adalah lelaki dan perempuan hukumnya sama. Solatlah macam Nabi ajar. Itulah keadaannya. Yang Nabi kata i'dilu fi sujud, seimbangkan betul-betul, jaga badan kamu tu sungguh-sungguh. Dan elakkan supaya apa? Wala yabsut ahadukum zira'i in bisatal kalb. Jangan kamu bentangkan lengan kamu di atas lantai seperti bentangnya kedua tangan anjing. So jangan. Ini perkara yang sangat dilarang. Kita letak, kemudian kita angkat. Itu kan ya, itu lebih utama. So sebab tu kita kena seimbang, tekan. Kalau kita biar, dia akan jadi gitu. Sebab itu bila kita sujud, ada dua keadaan. Pertama, dua tapak tangan sama dengan bahu. Kedua, dua tapak tangan sama dengan muka. Yang ni yang bahaya ni. Yang sama dengan muka tu, dia punya lengan tu hampir nak jadi rapat ke lantai. Yang tu jaga. Ya, itu jaga. Okey, baik. Hadis ini menunjukkan wajibnya keseimbangan di dalam sujud. Ya, maksudnya pertengahan antara merenggangkan kedua lengan dan merapatkannya. Maksudnya bila kita letak, jangan begini, orang lain pun nak solat juga. Sampai awak mengganggu orang lain, kan ya. Maksudnya yang paling penting adalah jangan rapat, angkat sedikit. Udah, cukup, selesai. Ya. Dan hal ini juga menunjukkan wajibnya seimbang ketika kita sujud. Jangan terlalu merenggangkan dada dan perut sehingga menyerupai meniarap. Perut kena ke lantai. Udah. Ini rukuk ke meniarap? Sujud ke meniarap ni? Maka namun hendaklah dia mengambil sikap pertengahan. Ya, pertengahan. Baik. Saya tunjuk apabila kita sujud, ya, apabila kita sujud, saya tunjuk di sini. Apabila kita sujud, pertama hari itu kita dah belajar tentang kita boleh turun pertama lutut dahulu. Lutut, kemudian dua tapak tangan, kemudian turun dahi. Dan dahi ini bahagian kening, bukan hujung, bukan tumbuh anak rambut, bahagian kening. Turun tu dan begitu. Okey, kemudian tangan kita ni dia renggang. Dia bukan tangan begini, ini bahaya. Macam ni bahaya. Okey, tangan ni renggang. Udah gitu. Kemudian di bahagian belakang jari kita lipat dan biar dia berpusing menghadap ke arah kiblat. Okey. Itu satu, turun. Yang kedua, kalau kita nak turun, dia boleh turun dengan tangan dahulu dan lutut pun boleh. Jadi cuma jangan turun macam unta je. Turun unta kan dia turun gitu. Kan. Kalau nak turun tangan dulu boleh, nak turun lutut dahulu boleh, tapi turun dalam keadaan yang tenang dan perlahan. Gitu. Ya. Okey. Jadi perlunya seimbang dalam sujud, jangan melampau atau jangan sikit sangat. Melampau, sikit sangat pula tu. Dan kena ingat, kena sempurnakan sujud dengan betul. Ya, seperti mana yang disebut dalam perkara yang ke-30. Apa perkara 30 kata? Sempurnakan rukuk, sempurnakan sujud. Dua kombinasi.
Hendaklah seseorang itu menyempurnakan rukuk dan sujud dengan khusyuk. Masa rukuk, rasa Allah duk tengok kita. Masa sujud, rasa juga sedemikian. Tidak seperti ayam yang mematuk-matuk. Dah tua mematuk lagi. Kan ya? Dan tidak pula terburu-buru. Ya, tidak terburu-buru. Namun ia rukuk dan sujud sepanjang bacaan. Ni satu. Hari ni kena makan lebih sikit lagi ni. Okay. Ketika kita rukuk ni kan ya, Allah, ni jari buka dah. Okay, dari sini Allahu Akbar. Sempurna baru sebut Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Itu baru habis dah. Baru Sami'allahu liman hamidah. Dia jangan ni Allahu Akbar Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana. Itu tak boleh. Dia kena sampai sempurna. Allahu Akbar. Kita dah genggam lutut, baru Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Habis dah yang ketiga, keempat, kelima pun tak ada masalah. Barulah Sami'allahu liman hamidah. Sujud kita juga, turun sujud sempurna, baru Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Habis dah yang sempurna tu, baru Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Tu kena jaga sungguh-sungguh dalam hal apa kita panggil menyempurnakan rukuk dan sujud dengan tenang, tenang. Dalam sehadis Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis juga datang daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Nabi SAW, Atimur ruku'a was-sujuda fawalladhi nafsi biyadihi inni la arakum min wara'i dhahri idza raka'tum wa idza sajadtum. Sempurnakanlah rukuk dan sempurnakanlah sujudmu. Demi Allah, jiwaku berada di tangannya. Tu ingat, sujud dan rukuk Nabi gandingkan dengan sumpah Nabi. Besar tu, ya. Aku dapat melihat kalian dari belakangku ketika kalian rukuk dan sujud, yakni rukuk dan sujud yang tak sempurna. Okey. Sebahagian ulama menggambarkan baginda Nabi SAW dipaparkan oleh malaikat ada jemaah yang solat tak betul. Jadi Nabi beritahu itu, aku nampak kalian di belakangku. Okay? Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi nak menunjukkan perkara ke-30, sujud dan rukuk dengan sempurna. Turun sempurna bagi elok-elok lah. Sebab kita solat ni selalu ingat, takut solat ni solat yang terakhir. Solat subuh, upin tak sempat zuhur. Solat zuhur, upin tak sempat asar. Jadi kita buat yang terbaik lah. Kiriman kita kepada Allah Ta'ala, kita bagi kiriman yang terbaik. Kita bukan baru belajar korban. Buat korban banyak ekor juga, tapi perangai macam tu juga. Kadang dia lagi lembu pada lembu. Allah Rabbi. Baik, kita buat kesimpulan pada hari ini. Pertama, kesimpulan kita, hendaklah kita sujud di atas 7 anggota, iaitu bermula daripada 2 hujung jari kaki yang dilipat menghadap kiblat, 2 lutut, 2 tapak tangan yang menjurus ke arah kiblat dengan dirapatkan jari jemari, dan 1 dahi atau kening bersama dengan hidung. Clear kat situ. Gambaran yang diajar kepada kita adalah sempurna dan seimbangkan sujud kita dengan tidak membiarkan sehingga tangan kita itu terbentang di atas lantai seperti bentangnya tangan anjing. Okey, itu. Dan yang ketiga, maka ketika dalam sujud
berzikirlah kita dengan zikir yang sempurna dalam keadaan bukan hanya perbuatan tapi juga zikir. Turun Allahu Akbar, sempurna dah sujud, baru start subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Habis sempurna dah, baru Allahu Akbar. Okey, InsyaAllah kita sampai di situ dulu dan kita akan sambung pada perkara yang ke-31 pada bulan hadapan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Baik, kalau ada soalan silakan. Sila. Bagi wanita, kalau kita nak solat takbiratul ihram tu, tangan kita kena lebih rendah pada lelaki. Tidak ada satu pun hadis membedakan lelaki dan perempuan. Ada dua pilihan yang tak ada khilaf. Ya, jangan ambil yang lain. Dua pilihan. Pertama, tapak tangan ini tidak dirapatkan. Renggang sangat macam nak tangkap bola, bukan ke? Okey, tidak dirapatkan. Angkat, letak di bahagian depan dada dan hujung jari kita sama dengan bahu. Ini paling sesuai untuk orang perempuan. Depan, hujung jari tak boleh lebih daripada bahu. Menghadap ke arah kiblat, baru sebut Allahu Akbar. Satu. Yang kedua, di sisi telinga dengan hujung jari setentang dengan telinga. Allahu Akbar. Yang ni jangan pakai. Yang letak jari di bawah ni jangan pakai, sebab dia tangan dia tak menghadap ke arah kiblat. Jadi dua tu je. Maka mana-mana saja boleh. Kalau awak buat yang ni pun tak melampau, awak buat yang ni pun tidak melampau. Ya, insya-Allah. Baik, ada soalan lain di sini? Kita buat sup tulang. Lain macam. Lepas kita dah makan tu, tulang tu kita boleh tanam. Dia jawapan dia gini. Apabila daging korban ke, daging tak korban ke, kalau awak dah makan, pandai-pandailah buang. Janganlah menyebabkan ada mudarat pada orang lain. Itu je kaedahnya. Bukanlah maksudnya awak mesti mencari tanah. Tanah mana nak cari sekarang ni? Kan? Lain mati. Ada orang kata mesti pergi tanah. Silap-silap ada orang pergi tanah perkuburan gerang. Dah tak. Diselenggarakan tulang tu dengan baik. Kerana kan kita buat ibadah. Kalau nak buang pun ikatlah dia dengan rapi, supaya kita tak nak binatang gigit lah. Itu je itu. Silakan. Daripada sujud apabila kita nak bangun, contohnya apabila kita sujud, contohnya kita sujud begini, kemudian kita nak bangun, sunnahnya bagaimana? Sunnah yang terbaik adalah duduk istirahat. Janganlah lama sangat rehat awak. Kecuali gaul je. Kan? Duduk istirahat sekadar subhanallah ya. Sekadar subhanallah, tarik nafas. Duduk istirahat. Kemudian dia boleh tolak tangan macam ni. Tolak tangan, tapak tangan, ataupun boleh pakai tumbuk. Sebab dalam hadis kata Nabi bangun seperti orang memuli tepung. Saya pakai yang ni. Okey, kemudian bila duduk saya tolak dan saya bangun. Udah. Okey, itu je kadar dia. Jangan bangun seperti ini ya. Dia ada orang dia bangun Allahu Akbar, kemudian dia nak bangun, dia tolak sebelah kanan macam ni. Yang tu cuba elakkan, sebab itu menyalahi sunnah. Itu menyalahi sunnah. Atau tak batal. Ataupun kalau awak tak nak duduk macam tadi, bangun Allahu Akbar, kita tak duduk tau, kita duduk atas tumit. Dari sini kemudian bangun. Kalau peha ni kuat lagi lah. Okey, itu je kadarnya. Ustaz, ya. Tentang yang angkat tangan dalam solat ni, ada mengatakan kita tak perlu
Baik. Yang mana yang patut kita angkat tangan? Benar hari ni. Kalau boleh Ustaz. Pertama sekali, di dalam semua ijma', angkat tangan hanya ada 4. Jangan buat 44. 4 sahaja. Pertama, angkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kedua, nak rukuk. Allahu Akbar. Ketiga, i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Keempat, bangun dari tahiyat awal nak masuk ke rakaat yang ketiga. Itu saja. Rakaat lain jangan. Hanya daripada rakaat kedua nak masuk ketiga je angkat tangan. Sujud jangan. Allah begini pergi. 4 je. Okey, tak ada yang lain dah. Okey. Benar ni ya. Selesai. Okey, banyak makan daging kot. Okey, alhamdulillah. Sampai sini dulu, moga-moga Allah kurniakan kebaikan seperti mana biasa siapa nak sedekah kepada sekolah tahfiz saya, alhamdulillah insya-Allah. Pertama sekali, alhamdulillah kami minggu ni ada ziarah satu bas datang. Orang sini je kata hari tu nak datang, tak datang. Itu kan ya. Jadi bulan depan ada satu daripada Sungai Udang Melaka, satu bas juga insya-Allah. Siapa-siapa nak datang silakanlah. Sekadar saya seronok orang datang ni sebab anak-anak seronok. Sebab dia orang kan duduk macam tu kan. Tapi tiba-tiba ada orang lain datang sembang dengan dia enjoy lah. Okey, insya-Allah. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.